Okey. Giliran Haris Zakwan untuk mencuba. Cubaan pertama. Try. Tidak apa. Boleh cuba lagi. Okey tak? Dekat sikit weh, dekat sikit. Penalti. Okey dah. Penalti. Cuba. Cubaan yang mantap. Percubaan ketiga pula. Passing dia memang cantik kan? Haris mau membawa bola. Haris mencuba. Penalti macam tadi weh, Sebab kau penalti dah okey. Okey, Haris Zakwan mencuba. Percubaan keempat. Terkena tiang. Sekali lagi. Percubaan kelima. Okey, situ. Sepak dia situ. Atom number 5. Lagi sekali. Cuba dari sini pula. Dari sini. Ni Tony Haris Zakwan Cruz. Woo! Okey. Sekali. Boleh sekali. Percubaan ke-6. Lagi 3 kali percubaan. Nampak tak dia? Gelap. Tu orang dia. Gelap lah. Okey, mencuba. Percubaan ke-7. Woo! Lagi 2 kali lagi. Kaki kiri. Depan sikit. Bola depan sikit. Okey dah. Situ. Tony Haris Zakwan Cruz. Lawa. Tu lawa. Last. Passing beliau sangatlah elegan. Bukan arrogant tapi elegan. Jap, aku nak rekod dari belakang badan kau. Biar nampak lagi lawa angle. Yep.
Sabar. Mana badan kau? Tak nampak. Ni badan kau. Ya. Kamera kabur. Ha. Ya, sabar. Ya, kamera kabur. Okey. Ngam, shoot. Itu orang dia. Pum. Woo. Ui, masuk ah. Gila. Kalau korang nak tahu, dialah murid kepada kakak Toni Kroos dengan Beckham. Nak lagi ke? Nak try lagi? Ya, sabar. Jep. Try. Tu dia orang dia. Pum. Jap, dari belakang. Go. Sabar, go. Ui, lawa, shoot. Curve macam Toni Kroos lah. Last try. Ya, aku nak dekat sikit. Try. Pum. Masuk longkang dekat tepi tu. Itu bola dia warna putih. Last. Penalti. Situ. Tak last. Dah start? Aku dah cakap. Dah start. Ini percubaan yang last. Tak tahu ke berapa lah. Sabar. Kamera ni pun dah. Aku tak suka kamera aku. Mana tiang gol mana? Tu. Shoot. Masuk. Bola dia tak nampak Nampak tapi tu lah. Nampak sama-sama. Nampak shadow. Nampak shadow. Nampak shadow terbang. Okeylah, sampai di sini saja video kami. Wassalamualaikum.